saya dah pernah datang ke mahkamah untuk buat pengesahan lafaz talak yang telah dilafazkan so many times, right? Tapi Edika telah menafikan semua. Nampaknya isteri kepada pelakon Edika Yusof iaitu Nur Hidayah Yusri tidak lagi mampu menyimpan rahsia yang terpendam. Meskipun sudah beberapa kali dilafazkan, namun Edika ini tidak pernah mengaku melakukan tindakan tersebut. Harapnya kes membabitkan pasangan ini dapatlah diselesaikan dengan baik ya. Kalau dari pihak saya, tak tahu, mungkin kemudian saya pun tak tahu apa yang dikatakan oleh Edika. Cuma apa yang saya nak nyatakan sikit je, yang mana memang hari ini permohonan cerai saya buat permohonan cerai. Tapi sebenarnya benda ni bukan saya buat permohonan cerai untuk kali pertama. Sebelum ni saya dah pernah datang ke mahkamah untuk buat pengesahan lafaz talak yang telah dilafazkan so many times, right? Tapi Edika telah menafikan semua dan telah mengangkat sumpah talak pada sumpah laknat pada Januari. Okay, so then saya teruskan dengan permohonan lafaz cerai. Permohonan cerai lah. Januari tahun ni ke tak? Januari tahun ni. Ya. 12 tahun lepas saya dah buat pengesahan lafaz cerai dan bulan 1 dah naik mahkamah. Edika menafikan semuanya dan sekarang kemudian saya teruskan dengan proses ini. Dah mohon, saya dah ajak Edika untuk selesaikan cara elok supaya orang tak tahu kan, tapi dia nak panjangkan. So inilah. Okay, so terima kasih banyak-banyak. Minta maaf banyak-banyak saya tak boleh cakap lebih-lebih. So terpulang pada Edika apa yang dia nak cakap. Terima kasih. Terima kasih Kak. Ini yang berlaku hari ini, apa harapan kita? Saya tak ada apa pun. Yang ni lagi lebih baik untuk hubungan ibu dengan ayah saya. So dua-dua akan lagi kurang tekanan. Lepas tu saya pun dah biasa daripada kecil buat benda ni. So untuk saya tak ada beza. Anak sulung kan?